Di sebuah kampung kecil di Malaysia sekitar tahun 1960-an, hidup dua keluarga yang berjiran, keluarga Pak Rahman dan keluarga Encik Kumar. Sejak dulu, mereka hidup aman. Anak-anak bermain bersama, berkongsi makanan dan ketawa tanpa memikirkan perbezaan. Namun, suatu hari berlaku salah faham kecil. Bermula dengan perkara remeh, isu bunyi bising dan salah kata yang disalah tafsir. Kata-kata mula menjadi tajam. Senyuman yang dulu ada, kini hilang. Anak-anak yang dulu bermain bersama, mula dijauhkan. Orang kampung mula berbisik-bisik dan suasana kampung yang dulunya ceria bertukar menjadi dingin. Hari demi hari, hubungan semakin renggang. Bila terserempak di jalan, mereka hanya berpaling muka. Hati masing-masing terluka, tetapi ego menghalang mereka untuk memulakan langkah berdamai. Sehinggalah suatu hari, hujan lebat turun tanpa henti. Sungai berhampiran melimpah dan air mula memasuki rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan cemas itu, semua orang berlari menyelamatkan diri dan harta benda. Pak Rahman yang melihat rumah Encik Kumar mula dinaiki air. Tanpa berfikir panjang, terus berlari membantu. Dia mengetuk pintu dengan kuat. "Cepat keluar! Air makin naik!" jeritnya. Encik Kumar terdiam seketika. Wajahnya penuh rasa bersalah. Tanpa banyak kata, dia mengangguk. Mereka berdua bersama-sama mengangkat barang, menyelamatkan anak-anak dan membantu keluarga masing-masing keluar dari bahaya. Dalam kekalutan itu, dinding yang memisahkan mereka selama ini runtuh begitu sahaja. Selepas banjir reda, kampung itu kembali sunyi. Namun kali ini sunyinya bukan kerana marah, tetapi kerana masing-masing termenung memikirkan apa yang telah berlaku. Keesokan harinya, Pak Rahman datang ke rumah Encik Kumar. Tangannya membawa sedikit makanan. Dia berdiri lama di depan pintu sebelum perlahan mengetuk. Pintu dibuka. Kedua-duanya hanya memandang, tanpa kata. Akhirnya, Pak Rahman bersuara perlahan. "Maafkan saya." Encik Kumar menunduk. Air mata mula bergenang. "Saya pun salah." Suasana menjadi hening. Hanya bunyi angin yang lalu. Kemudian, tanpa disangka, mereka saling berpelukan. Tangisan yang ditahan selama ini akhirnya pecah. Bukan tangisan marah, tetapi tangisan rindu pada persahabatan yang hampir hilang. Sejak hari itu, kampung tersebut kembali hidup seperti dahulu. Malah lebih indah. Mereka bergotong royong membaiki rumah bersama. Anak-anak kembali bermain tanpa sekatan. Bila hari raya, keluarga Encik Kumar datang berkunjung. Bila di Epah Bali, keluarga Pak Rahman pula menjadi tetamu istimewa. Dan setiap kali mereka duduk bersama, mereka akan teringat saat mereka hampir kehilangan segalanya. Bukan kerana bencana, tetapi kerana ego. Sejak itu, mereka berjanji lebih baik kehilangan kata dalam pergaduhan daripada kehilangan insan dalam kehidupan.